Hai semua, salam sejahtera kepada semua. Saya Cikgu Syeri anak perempuan cumanan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Al-Profesional Indrapura Kelai. Pada hari ini saya akan menerangkan kepada anda semua mengenai evaluasi saya iaitu misi robo ceria. Okey, untuk pengetahuan semua, pada era pendidikan digital masa kini, penggunaan teknologi dalam bilik belajar merupakan elemen yang sangat penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Inovasi ini diperkenalkan bagi menggalakkan penglibatan murid berkeperluan pendidikan ALS secara aktif melalui kaedah penilaian interaktif serta sistem ganjaran menggunakan misi robo ceria. Jom kita lihat apa itu misi robo ceria. Okey, ini merupakan misi robo ceria saya. Okey, objektif misi robo ceria saya adalah untuk meningkatkan penglibatan aktif MBPK semasa PDP melalui platform MyViewBoard. Menceriakan meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid melalui sistem ganjaran, meyakinkan murid dalam menjawab semasa menggunakan misi robo ceria dan suasana bilik belajar yang ceria dan interaktif. Okey, dalam misi robo ceria ini, murid perlu menjawab soalan dan mereka akan mendapat ganjaran. Menjawab soalan dulu dan akan mendapat ganjaran. Okey, murid juga boleh menjawab soalan yang ditanyakan oleh guru daripada pelbagai kaedah. Seperti guru boleh menyediakan soalan secara lisan, guru boleh menyediakan soalan secara bertulis, ataupun guru boleh menyediakan soalan di dalam MyViewBoard dan murid boleh menjawab kemudian mengambil reward masing-masing. Okey, jom kita lihat contohnya bagaimana saya menghasilkan misi robo ceria saya di dalam kelas saya. Okey, di mana di sini misi robo ceria terdapat 4 soalan, 4 kategori bahagian kuning, biru, merah dan hijau. So, murid boleh pilih mana pilihan soalan yang mereka perlukan. Okey, misalnya saya ingin menjawab menggunakan warna kuning. Seorang murid pilih warna kuning dan dia setelah dia hyperlinkkan dan murid tekan dan dia akan pergi kepada modul 1. Okay, dalam modul 1 dia terdapat 3 soalan. So di dalam modul 1 juga murid boleh pilih soalan mana mereka nak, soalan 1, 2 ataupun 3. Aktiviti ini boleh juga dijalankan secara individu ataupun boleh dijalankan melalui kumpulan. Okay, sekiranya murid terpilih nombor soalan 2. Murid just klik button dan dia akan pergi kepada link soalannya. Bentuk komunikasi oral. Jadi kita telah sediakan arahan. Anda dikendaki tarik pin warna, baca teks dan letakkan di pin kotak jenis bentuk komunikasi yang betul. Okey, petunjuk dia. Okey, dia akan membaca. Okey, komunikasi antara dua individu. Okey, komunikasi dua individu adalah siapa? Adakah interpersonal, intrapersonal, komunikasi awam, komunikasi massa ataupun kumpulan kecil. Misal kata murid menjawab, oh ini merupakan komunikasi massa. So, dia letak di sini. Okey, lepas mereka diletak, guru boleh menyimak soalan sama-sama dengan murid ataupun murid boleh menyimak sendiri menggunakan skema jawapannya. Okey, kat sini dia terdapat 2 ikon, iaitu ikon lain merupakan skema jawapan. So, untuk menyimak jawapan, mereka boleh klik ikon lain dan mereka dapat skema jawapan yang betul setiap bentuk komunikasi oral. Okey, selepas murid menjawab, murid ingin menyambung semula kepada dia mau pilih
modul 1 tetapi nak soalan nombor 1 pula. So mereka boleh pergi kepada ikon yang ada petak dan tekan nombor kuning ini. So dia akan terus pergi kepada modul 1. Sekiranya murid tak nak jawab modul warna kuning dan dia nak pilih warna biru pula. So murid perlulah tekan ikon misi ceria robot dan dia akan pergi kepada sini dan mereka perlu tekan kepada seterusnya ikon. Okey. So, sekiranya murid perlukan warna hijau dan mereka boleh tekan warna hijau dan masuk kepada warna hijau. Terdapat satu soalan sahaja di modul biru. Modul hijau. Okey, iaitu modul 3. Mereka tekan kepada soalan dan mereka boleh menjawab. Baca setiap sisi, note dan cari pasangan yang betul. Okay, ini adalah murid saya telah jawab. So, saya akan pergi tunjuk kepada skema jawapannya adalah seperti berikut. Skema jawapannya. Sekiranya murid nak tahu jawapan dia, mereka boleh besarkan ataupun dia boleh melihat setiap kumpulan ini apa jawapan dia. Okey, selepas itu murid boleh pergi kepada back to home page dan mereka boleh pilih soalan lain iaitu saya nak pilih warna merah pula. Okey, pemilihan ini boleh perjalanan permainan ini boleh jalankan secara bergilir-gilir mengikut kumpulan ataupun individu. Okey, selepas murid menjawab. Okey, selepas murid menjawab, murid bolehlah back to okey. So, ini merupakan satu inovasi saya. Seterusnya adalah bagaimana murid akan dapat reward. Yes. Di manakah mereka akan mendapat reward? Okey, di dalam setiap modul, dia terdapat satu ikon iaitu macam star. So, bila ada ikon star, murid boleh tekan ikon star untuk mendapatkan reward mereka. Okey, lepas mereka menjawab satu modul, mereka tekan kepada satu ikon yang star dan mereka boleh putarkan benda ni kepada so ini adalah cikgu tidak memilih, hanya murid yang memilih reward masing-masing dan guru akan serahkan reward tersebut kepada murid. Okey, murid telah mendapat warna ini. So dia akan pilih ada 4 kotak iaitu warna peach. So murid boleh pilih murid boleh pilih mana kotak yang mereka nak warna peach. Adakah yang ni? Bila mereka pilih yang tu, dia dapat tanda stiker, dapat satu stiker. Okay, kita cuba lagi sekali. Saya putar lagi. Mereka boleh putar lagi untuk dapatkan reward yang paling tinggi. Okay, ataupun satu reward yang misteri. Okey, mereka ambil warna kuning. So, ada 4 kotak warna kuning. So, murid boleh pilih kotak mana yang mereka nak. Example yang saya pilih kotak ni. Dapat stiker juga. Contoh sekiranya mereka dapat warna oranye lain kan. Stiker juga. Okey, ni dapat RM2. Kita boleh bagi RM2 kepada murid. Ni mereka dapat RM1. Kalau sekiranya murid pilih warna biru. RM1. Dapat sabun. Dapat stiker. Okey. Dia dapat coklat. Dia dapat sikat. Dia better luck next time. So, reward ni sesemestinya mereka akan dapat. Dan dari segi ini, kita memberi pengajaran kepada murid juga sebenarnya. Sama ada, setiap kali kita buat sesuatu, kita tak boleh mengharapkan setiap kali kita akan dapat reward. So, kita akan dapat reward yang terbaik, ada kalanya sederhana ataupun kita akan dapat better luck next time. Ini pun kita mendidik mereka. So, ini merupakan saya punya inovasi. So, saya harap kita boleh melihat. So, saya akan
teruskan kepada seterusnya. Terima kasih.